Dalam solat ada 4 takbir wajib. Saya kurang faham mana wajib tu, tolong jelaskan. Sebab kawan saya setiap takbir semua rasa nak siku je atas muka je. Adakah seorang itu i'tidal wajib mengangkat takbir ketika solat? Mohon penjelasan. Dia nak marah dah ni. Dia kata dalam solat ada 4 takbir wajib. Solat apa itu? Kalau 4 takbir wajib, solat jenazah. Faham lagi? Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca selawat atas Nabi. Allahu Akbar yang 3, doa atas menteri yang mati. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu baru semayang jenazah. 4 takbir wajib. Faham? Tapi kalau dalam semayang bukan semayang jenazah, macam semayang fardu dan semayang sunat, satu saja takbir yang wajib, takbiratul ihram. Hak mula-mula Allah, aku semayang pada maghrib makmum, hak tu wajib. Kemudian takbir untuk rokok sunat, takbir turun sujud sunat, takbir berdiri nak daripada sujud kepada duduk sunat, takbir sujud yang kedua sunat, takbir berdiri daripada rakaat yang pertama pada kedua sunat, takbir berdiri daripada tahiyat awal kepada rakaat 3 sunat. Hak mana semua nak takbir. Soalan mu ni salah dah. Okey? Kita semayang kena faham takbir dengan angkat tangan. Takbir lain, angkat tangan lain. Takbir ni mulut sebut Allahu Akbar, tu takbir. Angkat tangan ni Allahu Akbar, masa angkat kata Allahu Akbar, tangan angkat. Faham lagi? Jadi kita semayang maghrib kan, kita mula-mula Allahu Akbar. Mana takbir? Mulut ni takbir, tangan bukan takbir. Rafa'ul yadain dalam bab fiqh, mengangkat 2 tangan. Hukum angkat 2 tangan ini 4 tempat dalam sembahyang. Pertama, masa takbiratul ihram Allahu Akbar. Yang kedua, takbir nak rakaat Allahu Akbar. Yang ketiga, takbir sami Allah, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, takbir daripada tahiyat awal berdiri pada rakaat yang 3 Allahu Akbar. Itu 4 kali angkat tangan. Faham? Adapun takbir ada 7 kali dalam sembahyang. Soalan seterusnya,